Baik, topik yang akan kita belajar hari ini berkenaan dengan Turki Osmaniyah dan perkembangan idea pan-Islamisme di Asia Tenggara sebelum Perang Dunia Pertama. Kenapa Perang Dunia Pertama? Sebab selepas Perang Dunia Pertama, jatuh kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1922 dan selepas itu kerajaan Osmaniyah sudah tiada lagi dalam sejarah. Yang ada adalah penubuhan Republik Turki moden tahun 1923 yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk sehingga tahun 1938. Setelah tahun 1938, naik Ismail Inonu, sahabat kepada Mustafa Kemal, dan beliau memerintah kerajaan Turki Osmaniyah, kerajaan Republik Turki sehingga tahun 1950. Jadi topik yang akan kita belajar hari ini tentang pengaruh Turki. Baik, soalannya, dalam masyarakat Asia Tenggara, terutamanya masyarakat Islam, kenapa pentingnya Turki? Ini saya nak ingatkan kepada para pelajar. Kenapa perlu belajar pengaruh Turki dalam sejarah Islam di Asia Tenggara? Yang paling penting adalah pelajar kena faham pengaruh Mekah dalam konteks haji dan sekolah agama, terutama pondok. Itu pengaruh Mekah. Sebab orang Melayu dan Asia Tenggara daripada Indonesia dan sebagainya akan belajar di Mekah suatu ketika dulu. Dan pengaruh Turki tak lain tak bukan adalah dari segi bagaimana Turki memberikan kesedaran politik. Daripada Turki lah orang Melayu mula memahami tentang politik. Daripada Turki lah orang-orang Asia Tenggara, terutama daripada Indonesia, mula faham tentang konsep politik. Bagaimana konsepnya? Orang-orang Asia Tenggara, terutama yang Muslim, mula faham bahawa jauh di Istanbul ada sebuah khilafah yang menaungi umat Islam. Di dalam tanah air, misalnya di tanah Melayu, penduduk tanah Melayu sudah ada sultan, sudah ada kerajaan. Itu di sini. Di Indonesia misalnya, mereka sudah tahu ada kerajaan Islam, kerajaan Demak, kerajaan di Pulau Jawa, kerajaan Mataram dan sebagainya. Mereka tahu. Tapi dalam pengetahuan mereka, jauh di Timur Tengah, jauh di Istanbul, ada sebuah kerajaan yang lagi kuat yang berfungsi sebagai sebuah khilafah. Dan tak bukan itu adalah kerajaan Turki Osmaniyah. Daripada Turki lah penduduk Asia Tenggara faham tentang konteks politik, konteks hubungan luar, konteks meminta bantuan, ketenteraan dan sebagainya. Itu pentingnya bagaimana pengaruh Turki sangat penting dalam konteks pengaruh Islam di Asia Tenggara. Itu yang akan kita belajar pada hari ini. Baik, ini adalah peta berkaitan dengan kerajaan Turki Osmaniyah pada kemuncak. Kerajaan Osmaniyah ini sebuah kerajaan yang berpusat di Anatolia ataupun dipanggil sebagai Asia Minor, di Turki lah di sini. Di kawasan Turki ini. Di sini ini dipanggil Asia Minor. Ini adalah Asia Minor ataupun dipanggil sebagai Asia Kecil. Dipanggil Anatolia, wilayah Turki di Asia. Wilayah Turki yang ada di Eropah bermula dengan Istanbul dan ke atas dipanggil sebagai wilayah Rumelia. Apa maksud Rumelia? Rumelia adalah wilayah orang-orang Rom. Kerana dulu jatuh kerajaan Rom Barat di Itali, maka muncul kerajaan Rom di bahagian Greek yang dipanggil hari ini sebagai kawasan-kawasan di Eropah Timur. Kawasan itu dikenali sebagai bekas wilayah kerajaan Rom. Sebab itu dalam konteks kerajaan Osmaniyah, kawasan wilayah Turki di Eropah, di utara, bahagian utara Turki adalah kawasan yang dipanggil sebagai Rumelia, tanah orang-orang Rom. Ini adalah konteks yang akan kita belajar pada malam ini. Ini peta berkenaan dengan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Walaupun tidak tepat sepenuhnya, tetapi pelajar boleh nampak dalam konteks ini bagaimana Islam itu berkembang daripada India dan tanah Arab, dan kemudian kerajaan yang ada di pesisir pantai ini yang paling awal menerima Islam sejak abad ke-13.
Pelajar boleh nampak daripada peta ini, kawasan seperti Pelak, Aceh, yang pertama menerima Islam. Kenapa bukan kawasan pedalaman? Kerana logik akal, kawasan pesisir pantai lebih awal menerima pengaruh Islam kerana pedagang-pedagang ini lebih mudah untuk singgah di kawasan tersebut. Sebab itulah kawasan itu menerima pengaruh Islam lebih awal berbanding dengan kawasan pedalaman. Itu logik akal lah. Tetapi tidak semuanya begitu. Kalau tengok dalam sejarah kedatangan Islam di kawasan ini, kawasan seperti Pelak dan sebagainya berada jauh di dalam, tetapi mereka juga antara kerajaan awal yang menerima Islam. Baik, ini satu peta yang menarik saya nak kongsikan dengan pelajar. Saya ambil ini daripada satu tulisan yang telah diterbitkan, dan menariknya adalah ini satu peta yang dilukis oleh orang-orang Aceh kepada dan dihantar kepada kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1850. Maksudnya ini peta yang dilukis oleh Aceh. Aceh adalah kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang telah memohon bantuan ketenteraan daripada kerajaan Turki Osmaniyah. Dan peta ini menarik. Kenapa? Cuba pelajar perhatikan kawasan-kawasan yang ditandakan. Kawasan seperti Sumatera. Ini Sumatera. Ini adalah Langkah. Langkah ni macam Lingga. Lingga satu ketika dulu adalah satu pulau. Kerajaan Johor Riau Lingga. Itu warisan daripada kerajaan Melaka. Dan ini dia ada peta Borneo. Dia ada kat sini peta Jawa, Pulau Jawa di sini. Dan di sini Bugis dan sebagainya. Bali ada kat sini, Jawa kat sini. Walaupun peta ini tidak tepat sepenuhnya, tetapi umumnya meliputi kawasan-kawasan penting. Cuma yang menarik bila kita tengok peta ni, seberang daripada Sumatera, kawasan yang ada daratan ini dipanggil sebagai Anatul. Ini yang menarik. Anatul tu maksud dia Anatolia yang merujuk kepada kerajaan Turki. Jadi dalam gambaran orang-orang Aceh pada abad ke-19, kawasan Tanah Melayu ini berada di bawah naungan kerajaan Anatul ataupun kerajaan Turki. Ini satu dapatan menarik bagaimana gambaran orang-orang Aceh terhadap penduduk Tanah Melayu sebagai sebahagian daripada jajahan takluk kerajaan Turki Osmaniyah. Sebab tu dipanggil sebagai Anatul. Tetapi, adakah hakikatnya begitu? Hakikatnya, kerajaan Turki Osmaniyah pun tidak pernah menaungi mana-mana wilayah di Asia Tenggara. Ini mungkin lebih kepada satu pandangan daripada kerajaan Aceh bahawa Tanah Melayu itu sebahagian daripada negeri naungan kerajaan Osmaniyah. Walaupun hakikat sebenar tidak begitu, tidak tepat, kan? Tapi ini yang fakta menarik tentang peta ini. Baik. Latar belakang kerajaan Osmaniyah. Osman ni adalah, ringkasnya adalah keturunan daripada orang-orang Asia Tengah yang berasal daripada kawasan seperti Turkmenistan, Azerbaijan, kawasan-kawasan Asia Tengah ini. Ini asal usul kepada Hulagu Khan lah yang menakluki kerajaan Abbasiyah pada abad ke-13. Dia datang daripada Asia Tengah dan menakluki kawasan ini. Dan pengasas kepada kerajaan ini dipanggil sebagai Osman. Sebab tu dia panggil Osmaniyah, sempena nama Osman. Tetapi Osman itu bukanlah yang pertama datang. Cuma dia pertama diangkat menjadi pemerintah di kawasan tersebut, kawasan Anatolia. Yang pertama datang adalah ayah kepada Osman, bernama El-Tur, yang datang lebih awal. Kisahnya begini, kawasan Anatul dulu adalah kawasan yang ditakluki oleh kerajaan dinasti Seljuk. Seljuk ni juga daripada Asia Tengah, kemudian menakluki kawasan Anatul, dan dia ada satu kerajaan yang kuat ketika itu, dan kebetulan pada pertengahan abad ke-13,
kerajaan Seljuk ini berperang dengan kerajaan Byzantine di utara. Masa itu Byzantine masih menguasai Konstantinopel ataupun Istanbul. Jadi ringkas cerita, berperanglah. Dan ditakdirkan Sultan Seljuk masa itu, Sultan Alp Arslan telah ketika itu Sultan Kaikubad yang pertama telah meminta bantuan daripada Ertugrul untuk dia datang bersama dengan pasukan tentera dia, tentera berkuda. Jadi Ertugrul ni datang bersama dengan lebih kurang dalam 400 tentera berkuda dan ditakdirkan Ertugrul berjaya menewaskan tentera Byzantine ketika itu. Jadi sebagai balasan, maka Sultan Kaikubad telah menghadiahkan kawasan Sogod yang berada di kawasan Anatol itu satu wilayah kecil saja. Tapi kemudian disebabkan kehebatan pemerintah, wilayah ini semakin membesar menjadi sebuah empayar khilafah yang bertahan sehingga tahun 1922, sehingga lebih daripada 700 tahun. Tak banyak atas dunia ni sebuah dinasti daripada keturunan yang sama boleh memerintah sehingga 700 tahun. Di China sekalipun, kerajaan Nasi Song, Tan, kerajaan Manchu sebagainya kan, Tang, paling lama pun 300-400 tahun, satu keturunan. Tapi Uthmaniyah, dia boleh bertahan sehingga 700 tahun. Apa rahsia dia? Dia ada satu amalan dipanggil Fetribek ni adalah satu amalan yang mana apabila seorang sultan naik dipilih sebagai khalifah, maka dia ada satu amalan yang unik. Ini tidak selari dengan Islam. Islam tak ajar benda ni. Tapi mereka buat. Dan mereka bukan yang pertama perkenalkan. Iaitu budaya membunuh semua keturunan lelaki yang tinggal hanya dia dan seorang waris. Mungkin anak dia. Kan? Dia macam seorang sultan, Sultan Ahmad tak silap saya. Dia bunuh 19 orang ahli keluarga dia. Pakcik dia, sepupu-sepapak dia. Maksud dia naik tahta esoknya, dah ada meramalkan akan ada keranda penuh di depan kerana dia akan bunuh semua ahli keluarga dia. Kenapa buat macam tu? Untuk elak daripada perebutan takhta. Ini tidak selari dengan apa yang Islam ajar. Islam tak pernah ajar benda ni. Sebab ini haram. Bunuh orang ni haram. Kan? Tikam orang ke sebab apa ke tak boleh haram. Kan? Jangan awak stres. Kan? Tikam orang. Jangan. Stres buat tatu cukup lah. Kan? Contohlah kan. Kalau kita ada anak-anak muda sekarang bila stres dia buat tatu kan. Okey lagi lah. Jangan bunuh orang. Baik. Pergi kepada kegilam. Sejarah Uthmaniyah ini panjang kan baca. Kalau nak cerita sejarahnya sampai ke kalau nak tengok sejarahnya panjang. Saya tak akan cerita panjang lah. Cuma kita akan fokus kepada beberapa kerajaan yang awal, beberapa pemerintah yang awal, yang kita anggap sebagai berpengaruh dan kuat, dia hebat lah. Antaranya ialah apa? Antaranya dalam sejarah kerajaan Turki Uthmaniyah, dia ada beberapa orang sultan, dia ada lebih 30 orang sultan dalam satu keturunan, 33 orang. Tapi dalam semua sultan-sultan ini, ada sejumlah sahaja sultan yang dianggap berpengaruh dan mempunyai sumbangan besar. Antaranya adalah Sultan Mehmed. Ini sultan yang tak perlu diperkenalkan. Kerana Sultan Mehmed ni, hebatnya adalah kerana tak lain tak bukan dia menguasai ataupun menewaskan kerajaan Byzantine dan kemudian menguasai Konstantinopel, ditukar nama kepada Islambul ataupun Istanbul. Itu hebatnya kerajaan di bawah Mehmed yang kedua ataupun Muhammad Al-Fatih. Itu hebatnya Sultan Mehmed yang kedua. Dan yang kedua, sultan yang hebat juga adalah Sultan Bayezid. Kan? Dia dalam mudahnya kalau dari segi kegemilangan dua orang lah. Sultan Mehmed kedua atau Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel. Yang kedua yang paling cemerlang adalah ketika zaman Sultan Sulaiman. Tengok drama Sulaiman the Magnificent tu, itu sempena dengan Sultan Sulaiman.
Zaman dia adalah zaman kegemilangan Osmaniyah. Wilayah Osmaniyah ada di Eropah Timur, ada di Afrika Utara dan ada di Asia. Itu hebatnya Sultan Sulaiman. Dan walaupun ada kontroversi berkaitan dengan isteri dia, Roxelana dan sebagainya, yang menguasai Hurrem. Hurrem ni adalah satu institusi istana yang dipimpin oleh ibu pada sultan. Bila seorang sultan naik sebagai, seorang putera naik sebagai sultan, ibu kepada sultan tu akan memimpin institusi harem yang dianggap sebagai institusi penting yang menjaga isteri, gundik-gundik dan juga anak-anak raja. Tetapi institusi hurrem ni bila diperkasakan melahirkan bakal-bakal sultan yang lemah kerana tak semua sultan ketika itu ada pengalaman mentadbir. Ramai sultan ni, anak-anak sultan ni yang telah yang telah dikepung ataupun dikurung di istana dan mereka tak ada pengalaman mentadbir. Jadi melahirkan sultan-sultan yang lemah. Kan? Ini. Baik, kita pergi kepada sultan-sultan lain yang juga berpengaruh. Bila sultannya banyak. Cuma saya ringkaskan dalam kuliah ini, sultan yang paling menonjol bagi orang Melayu. Orang Melayu tak kenal sultan-sultan awal. Sultan Osmaniyah awal mereka tak kenal. Mungkin mereka tahu hanya Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Sulaiman, kan? Tapi mereka lebih kenal ataupun maklumat itu sampai kepada orang penduduk Asia Tenggara yang paling terkenal adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Kan? Sultan Osmaniyah yang ke-34 dan memerintah selama 33 tahun. Sultan Abdul Hamid ni hebatnya bukan kerana dia meluaskan jajahan takluk. Zaman Sultan Abdul Hamid, jajahan Turki tidak bertambah, sebaliknya semakin berkurangan. Tetapi hebatnya Sultan Abdul Hamid kerana baginda berjaya memanjangkan pemerintahan Kerajaan Osmaniyah tatkala kerajaan itu berada pada zaman kejatuhan. Tak mudah untuk seorang sultan yang musuh keliling pinggang dan dia berjaya mempertahankan ataupun memanjangkan tempoh pemerintahan. Tak semua, tak semudah. Tidak mudah. Jadi Sultan Abdul Hamid ni kebetulan muncul ketika era orang Melayu mula mengenali kerajaan Osmaniyah, terutama pada abad ke-19 atau tepatnya selepas 1870-an. Zaman dia lah orang-orang Melayu misalnya mula mengenali Turki sebagai khilafah dan muncul beberapa pemerintah di tanah Melayu, misalnya Temenggu Abu Bakar ataupun Sultan Abu Bakar lah kemudiannya telah pergi ke Istanbul pada tahun 1879 dan yang kali kedua 1893 untuk mendapatkan daulat daripada kerajaan Turki Osmaniyah. Kan? Sebab baginda tahu, baginda dilantik daripada keturunan Temenggung, dilantik menjadi Sultan Johor, bukan mendapat daulat daripada Raja-Raja Melayu. Adat tradisi Melayu, semua pemerintah yang berdaulat mesti mendapat daulat daripada Pagar Ruyung ataupun daripada pemerintah-pemerintah keturunan Pagar Ruyung. Kan? Di Sumatera. Kalau tidak, pemerintah ini tidak mendapat legitimasi. Itu pemahaman orang Melayu. Pemahaman orang-orang Melayu zaman itu. Baik, kita pergi lagi. Baik, zaman Sultan Abdul Hamid ni bukanlah seperti saya sebut tadi kan. Dia bukanlah zaman yang hebat. Kerana zaman itu bukan sahaja wilayahnya sudah bebas. Wilayah Bosnia, Herzegovina, Cyprus semua jatuh ke tangan musuh dan merdeka. Herzegovina, Bosnia merdeka. Cyprus jatuh ke tangan British kan. Dan wilayah lain berperang masa tu juga kerajaan Osmaniyah berperang dengan Rusia. Kan? Jadi bukanlah zaman Abdul Hamid ni zaman yang paling cemerlang. Banyak juga masalah, wilayah merdeka dan sebagainya. Cuma Sultan ni kebetulan maklumat tentang baginda Sultan Abdul Hamid ni berkembang ketika zaman di mana pengetahuan itu lebih ataupun maklumat itu lebih mudah diakses. Kenapa? Sebab zaman itu sudah ada akhbar dan majalah. Jadi akhbar dan majalah ini banyak dipaparkan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan
Sultan Abdul Hamid yang kedua. Daripada situlah orang-orang Melayu mula faham, mula kenal. Baik, ini zaman ni bukanlah zaman yang cemerlang, zaman yang banyak masalah. Indonesia dikuasai oleh Perancis, British menguasai Mesir. Dan Turki juga berdepan dengan masalah hutang yang besar. Sehingga terpaksa diserahkan urusan hutang ini kepada siapa? Kepada Ottoman Public Debt Administration. Dan ini krisis Bulgaria. Dan yang paling krisis terbesar dihadapi oleh Abdul Hamid kedua adalah krisis Armenia 1894-1896, di mana zaman ni ramai orang-orang Armenia. Orang Armenia ni adalah penduduk Osmaniyah. Mereka ni tinggal di wilayah Turki Osmaniyah, maksudnya warga negara, tetapi mereka bukan beragama Islam. Mereka adalah bangsa Armenia yang tinggal di tanah wilayah jajahan Turki Osmaniyah. Dan mereka ni beragama Kristian. Dan kerajaan Rusia ketika itu cuba nak melalui kawasan itu dan meletakkan di bawah pengaruh mereka. Sebab itulah kerajaan Osmaniyah kemudian datang. Isunya apabila Sultan Abdul Hamid meminta pemberontakan tersebut ditamatkan, tetapi tidak sampai membuat kekecohan dan pembunuhan beramai-ramai. Tetapi tentera Osmaniyah yang ketika itu sudah dihasut sebagainya oleh gerakan Turki Muda, mengambil kesempatan itu untuk memburukkan reputasi Abdul Hamid yang kedua. Jadi mereka telah membunuh beramai-ramai. Dianggarkan 300,000 orang meninggal disebabkan pembunuhan itu. Sampai ke hari ini orang-orang Armenia yang sama ada warga negara Turki, orang Armenia ataupun yang tinggal di negara Armenia, mereka sudah ada negara Armenia pada hari ini, masih lagi tak puas hati dan ada yang nak saman kerajaan Turki kerana perbuatan mereka ketika itu. Kan? Itu asas kepada konflik yang berlaku. Kemudian berlaku juga revolusi Turki Muda tahun 1909 yang mendesak Abdul Hamid yang kedua melaksanakan perlembagaan. Kan? Itu. Dan tahun 1909 Abdul Hamid yang kedua digulingkan dan diganti oleh pakcik dia, Rashid Effendi. Ini kisah yang tragislah kepada Abdul Hamid kedua. Kan? Baik, pembaharan Sultan Abdul Hamid banyak, jalan kereta api, apa semua dibuat, sekolah, banyaklah, membina istana, Darul Funun dan sebagainya. Banyak pembaharuan sama Sultan Abdul Hamid. Yang paling penting, Abdul Hamid berbaik dengan Jerman. Kenapa Jerman? Sebab ketika itu Jerman ni kuasa barat yang besar, yang hebat. Dan Jerman ketika itu tak ada menaklukki mana-mana wilayah Islam. Jadi Abdul Hamid tertarik, sebab tu dia menjalinkan hubungan diplomatik. Baik, ini jalan kereta api Hijaz. Kalau pelajar nampak, satu ketika dulu kerajaan Turki ni kerana nak memudahkan urusan haji, dibuat satu jalan kereta api daripada Damsyik sampai ke Madinah untuk cepatkan perjalanan haji. Maksud dia, usaha kerajaan Osmaniyah ni lama dah. Dia bukan baru buat, sekarang dah ada kereta api laju kan. Dulu kereta api menggunakan kapal wap ni dibina daripada Damsyik sampai ke Madinah. Kan? Dan daripada Palestin sampai ke Madinah. Hijaz Railways. Ini adalah sejarahnya, panjang. Okey, konsep Rom dan Raja Rom di Asia Tenggara. Dalam konteks di Asia Tenggara, Rom ini adalah satu panggilan merujuk kepada kerajaan Turki Osmaniyah. Dia bukan Rom Maharaja Augustus Caesar tu, zaman awal tu. Itu bukan. Dalam pemahaman orang Melayu, Rom itu khusus kepada kerajaan Osmaniyah. Kan? Itu istilah yang digunakan dalam manuskrip. Dia ada manuskrip yang merujuk kepada hikayat Hantuah misalnya, menceritakan bagaimana Hantuah dan pengikutnya telah pergi ke Rom untuk membeli meriam. Jadi dalam pemikiran penulis-penulis Melayu, Rom ini bukan merujuk Rom Barat yang sudah lama hancur ataupun warisannya kerajaan Byzantium, tapi khususnya adalah kepada apa? Rom di sini merujuk kepada kerajaan Turki Osmaniyah. Dan konsep Raja Rom ini meluas digunakan dan biasa merujuk kepada raja di barat dalam tradisi manuskrip Melayu.
Misalnya Hikayat Miskin, Hikayat Aceh, menceritakan bagaimana Raja Rum sakit penat dan satu-satunya ubat yang boleh menyembuhkan Raja Rum ini, raja di barat itu adalah kapur barus dan minyak yang hanya boleh didapati daripada Aceh. Jadi Sultan Sulki itu dilaporkan telah pergi ke Sumatera untuk dapatkan barang-barang ini dan membolehkan Sultan ataupun Raja Rum di barat, itu Raja Rum yang mewakili Uthmaniyah ini, sembuh daripada sakit dia. Kan? Dan bagaimana asal-usul Kesultanan Johor melibatkan Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam hikayat tentang sejarah Kesultanan Johor. Iskandar Zulkarnain ini telah berkahwin dengan puteri Raja Laut dan mendapat 3 anak lelaki, dan kemudian 3 anak ini telah beradu tenaga. Dan akhirnya yang sulung pergi ke barat menjadi Raja Rom, yang kedua pergi ke timur menjadi Raja Cina, yang keempat adalah raja yang bongsu. Dan itu sejarah mengikut pemahaman dalam manuskrip berkenaan dengan sejarah awal Kesultanan Johor. Dan ada juga pemerintah Minangkabau yang menggunakan gelaran adik Raja Rom. Dia nak kaitkan juga dengan Raja Rom di Eropah, di Istanbul. Dan juga pemerintah Batak ada yang mengaitkan dengan Raja Rom. Mudahnya begini. Mana-mana kerajaan ketika itu memang akan sentiasa kaitkan dengan kerajaan Rom sebagai satu cara nak menaikkan prestij. Sebab itulah Uthmaniyah ini penting kerana dapat menaikkan prestij dan kedudukan mana-mana kerajaan yang dilaporkan ada hubungan lah. Bila ada hubungan, masyarakat dan keturunan itu, negara itu akan dihormati. Kan? Itu pemahaman. Okay. Ini contoh ada surat lah dan Cuk Mohor yang menunjukkan Sultan Minangkabau yang kemudiannya telah menghantar surat ini kepada Raja Rum lah. Baik, latar belakang Kerajaan Uthmaniyah di Asia Tenggara. Baik, ini adalah berkaitan dengan fokus terus kepada latar belakang bagaimana Turki Uthmaniyah ini boleh bertapak di Asia Tenggara dan bagaimana apabila penduduk Asia Tenggara mula faham tentang kewujudan kerajaan Turki Uthmaniyah, mereka mula memohon bantuan ketenteraan. Kan? Sebab dalam pemikiran orang-orang Asia Tenggara, mereka mula risau. Apa asas kepada misalnya yang pertama, kerajaan pertama yang ada hubungan dengan Turki Uthmaniyah tak lain tak bukan adalah kerajaan Aceh bermula abad ke-16. Macam mana Aceh boleh ada hubungan? Dia bermula apabila Portugis ini dia telah berkuasa. Portugis ini dia pada abad ke-16, dia ni sebuah kuasa yang kuat bukan saja di Eropah tetapi juga di Lautan Hindi. Portugis mula, kalau kita tengok sejarah Portugis ini menjadi sebuah empayar, sebuah kuasa besar adalah apabila pemerintah mula menaungi pembinaan kapal-kapal besar. Jadi Portugis berjaya membina kapal-kapal yang kuat dan besar yang bolehkan mereka berlayar jauh daripada Portugal dan sampai ke Lautan Hindi sehinggalah ke Asia Tenggara, ke China dan sebagainya. Jadi isunya apabila pedagang-pedagang Aceh ini dia nak hantar barang-barang dagangan lah ke Timur Tengah dan Eropah. Jadi banyak kapal-kapal yang membawa hasil 400 ini dilaporkan telah dihalang oleh kerajaan Portugis, oleh kapal-kapal Portugis. Jadi menyebabkan orang-orang Aceh tak ada pilihan. Mereka kena minta bantuan daripada pihak lain. Mereka tak boleh harapkan kerajaan tempatan saja. Kan? Mereka tahu kekangan. Jadi mereka minta bantuan daripada siapa? Daripada kerajaan Turki Uthmaniyah yang jauh di sana dengan harapan bantuan diberikan. Itu yang membawa kepada tahun 1561, utusan pertama daripada Aceh sampai ke Istanbul, dan ketika itulah utusan ini telah jumpa Sultan Sulaiman yang memerintah kerajaan Turki Uthmaniyah, dan pada tahun 1564 Sultan Sulaiman telah menghantar meriam. Sebab Turki ni hebatnya kerana dia berjaya membina senjata yang hebat, antaranya belajar daripada bagaimana
kerajaan Umayyah boleh membina meriam yang besar. Macam mana kerajaan Umayyah boleh bina meriam yang besar? Kerana mereka ni mula meluaskan jejak takluk sampai ke Eropah Timur. Jadi ditakdirkan satu hari pemerintah Umayyah dapat bekerjasama dengan seorang pembuat meriam yang hebat lah. Jadi dibawa balik dan dia membina meriam-meriam yang canggih. Sekarang ni lebih mudahnya ayat mudah faham bagaimana teknologi moden hari ini yang membentuk perubahan dalam berperang dan sebagainya. Kan? Jadi itu pada tahun 1561. Dan sekali lagi pada tahun 1566, Aceh sekali lagi mohon bantuan daripada Sultan Selim yang kedua. Kan? Siapa sultan yang menghantar bantuan kepada Sultan Selim itu? Tak lain tak bukan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Telah menghantar utusan bernama Husin ke Istanbul. Dan surat daripada Sultan Alauddin ni ada tersimpan di rekod Kerajaan Umayyah dalam arsip dia. Sebab sampai ke hari ni dia ada di Turki, dia ada satu arsip yang menghimpunkan banyak dokumen-dokumen awal. Macam-macam lah, surat perjanjian, surat arahan apa semua surat ada sebagai sebuah negara. Kan? Jadi rekod ini, daripada rekod inilah maka kita boleh dapat info tentang bagaimana Sultan Alauddin ini menghantar Husin ke Istanbul untuk dapatkan rekod itu, dan sebagai hadiah, sebagai bukti persahabatan, maka 8 meriam dilaporkan telah dihantar ke Aceh. Dan pada masa sama, tukang mahir yang membuat meriam senjata juga telah dihantar. Ataupun telah diarahkan untuk ke Aceh lah. Dan ini menunjukkan bagaimana hubungan ini berlangsung. Dan pada tahun 1567, berlaku satu lagi peristiwa yang mana Sultan Selim telah mengeluarkan dekri. Sultan Selim, Sultan Kerajaan Umayyah telah mengeluarkan dekri. Dulu arahan Sultan itu adalah dekri. Maka dia mengarahkan agar kapal-kapal dihantar ke Aceh. Sultan Selim mengarahkan 15 geli. Geli ni kapal besar dihantar ke Aceh untuk bantu Aceh melawan Portugis. Dan 2 kapal kecil juga dihantar. Pada masa sama, Sultan Selim juga mengarahkan Gubernur Mesir mengorek terusan supaya kapal-kapal boleh lalu. Cuma masa tu terusan yang dilalui, yang digali itu tidaklah luas. Kan? Dan sebab itulah Aceh sampai ke hari ini berbangga dia adalah kerajaan pertama yang ada hubungan dengan Umayyah bermula 1561, 1566, 1567. Bukan 1560-an, abad ke-16. Sudah ada hubungan. Dan maklumat ini ada tersimpan di arsip Istanbul. Jadi bila kita belajar sejarah, kita tak boleh hanya simply tengok kepada buku dan sebagainya. Ada ketika kita kena rujuk sumber primer dia. Jadi kebetulan sumber primernya ada, tersimpan di arsip. 1570, Aceh menyerang Portugis di Goa, India. Dan masa itulah Aceh mendapat kerjasama daripada 4 sultan India, 4 sultan selatan India yang beragama Islam, di Bijapur, Golconda dan Bidar. Jadi masa itulah mereka telah memberikan bantuan kita panggil sebagai ketenteraan. Ini adalah firman ataupun kita panggil dekri daripada Sultan Selim kepada Sultan Aceh. Jadi kalau tengok ni, ini adalah Cok Mohor. Cok Mohor daripada Sultan Alauddin Riayat Shah Aceh yang telah menghantar surat kepada Sultan Selim yang kedua. Ni. Surat ini tersimpan di mana pelajar? Ada tersimpan di arsip Istanbul. Jadi maksud dia bukan cakap kosong, kan? Bukan ada dalam manuskrip saja. Lepas tu saya tak begitu setuju Melaka kerajaan pertama ada hubungan dengan kerajaan Umayyah. Sebab maklumat tu hanya ada di maklumat Melaka tu yang ada hubungan dengan kerajaan Umayyah itu hanya ada dalam hikayat Hantuah. Yang mana kita tahu hikayat Hantuah ni bukan ditulis sezaman dengan dia, bukan abad ke-16 tapi abad ke-17, 18 lebih lewat. Tak mesti cerita tu kemudian dimasukkan. Cuma maklumat tentang hubungan Melaka dengan kerajaan Umayyah ini tidak begitu, bagi saya tak begitu kemas lah.
Kan, sebab dia tak macam Aceh ni, sebab surat Sultan Aceh ni ada tersimpan di Arkib Istanbul. Dan ada surat balah daripada Sultan Selim yang kedua kepada Sultan Alauddin Rayat Shah ni, surat yang ditulis dan ada cok mohon sultan. Jadi jelas di sini ini sumber yang lebih kuat dan lebih diterima lah. Kan itu cara orang sejarah menilai sumber. Dan kemudian abad ke-17, dan yang penting juga adalah dari segi abad ke-18, Sultan, kalau tengok kan abad ke-17, penduduk Hindia Timur ni keliru dengan pemerintah sebenar. Mereka menganggap bahawa Sultan Turki Uthmaniyah ni sebagai Raja Rom, tetapi pada masa sama mereka lebih menganggap Syarif Mekah yang merupakan Governor Mekah itu sebenarnya lagi tinggi kedudukan dia. Maksudnya mereka kurang pengetahuan. Sebenarnya tidak begitu. Dan pada masa sama, pemerintah Jawa juga menghantar utusan Mekah supaya mereka ini mendapat gelaran. Seolah-olah bila pergi jumpa dengan Syarif Hussein, Syarif Mekah, maka mereka mendapat daulat. Begitulah pemahaman. Tapi tidak begitu. Pada masa sama, pada abad ke-18 juga Sultan Sulu, Sultan Muizzuddin. Sulu juga ada hubungan dengan kerajaan Turki Uthmaniyah. Sultan Sulu pernah meminta bantuan daripada Sultan Turki ketika itu untuk melawan Sepanyol pada abad ke-18. Dan sebagai tindak balas, sebagai rasa terima kasih, maka solat hajat dan solat khutbah di Zamboanga di Sulu juga telah menyebut nama Sultan yang diharap boleh bantu mereka lah. Ini berlaku pada abad ke-18. Jadi dalam tradisi orang-orang Asia Tenggara, orang Islam, Khalifah Uthmaniyah ni bukan biasa. Mereka tahu ni kerajaan kuat dan mereka sering menghantar surat dan permohonan bantuan lah. Dan ni, dalam sejarah, saya nak nyatakan bahawa berdasarkan pandangan saya, negeri Melayu pertama yang ada hubungan dengan Uthmaniyah bukan Melaka sebab hanya ada dalam Hikayat Antuah. Tetapi adalah negeri Kedah. Ini berdasarkan kepada satu surat yang dihantar oleh Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah bertarikh tahun 1825 kepada Sultan Turki, kemungkinan masa itu Sultan Abdul Majid. Yang mana surat itu dihantar untuk meminta bantuan ketenteraan. Masa itu Sultan Kedah sedang berdepan dengan ancaman daripada Siam. Jadi Sultan Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin tahu jauh di Istanbul ada khilafah. Walaupun baginda tahu mungkin tak dapat bantuan, tapi baginda telah hantar surat. Dan surat ini pelajar ada tersimpan di Arkib Istanbul. Ini surat. Surat daripada Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah, Kedah, yang dihantar kepada Sultan Turki yang memohon bantuan bagi melawan Siam. Kan? Ni suratnya. Ni ada surat, kepala surat di sini. Kan? Ni surat Sultan Mansur Shah Aceh. Dan ni surat daripada Sultan Mansur Shah Aceh kepada Sultan Uthmaniyah bertarikh 1849. Okey. Ini 1849 Sultan Mansur Shah telah minta bantuan Muhammad Ghaus, wakil dia, pergi ke Istanbul untuk mohon bantuan ketenteraan melawan Belanda masa ni. Kan? Dan surat ni ada di sini. Ada. Jadi menunjukkan di sini ada dokumen bertulis, bukan semata-mata cakap kosong ataupun sekadar manuskrip. Jadi ini menunjukkan kuatnya bukti ini, kan? Ada pihak sana yang simpan. Ni semua surat yang dijumpai di Arkib Istanbul. Dan sebagai tindak balas, Sultan Abdul Majid telah mengeluarkan 2 dekri. Yang pertama, memperbaharui hubungan Turki dengan Aceh yang bermula pada abad ke-16, 200 tahun sebelumnya. Dan pada yang kedua, mengesahkan Sultan Mansur Shah, baginda Sultan Abdul Majid juga mengesahkan Sultan Mansur Shah ni sebagai pemerintah yang berdaulat. Dan pada tahun 1853 ketika berlaku perang Crimea antara Kerajaan Uthmaniyah dengan Rusia, maka Sultan Ibrahim Aceh sebagai tanda terima kasih telah menghadiahkan 10,000 Spanish dollar kepada Kerajaan Uthmaniyah sebagai satu bukti ada pertalian lah.
Jadi bila duit tu dihantar, maka menaikkan kedudukan pemerintah Aceh ketika itu. Jadi sebagai balasan, maka Sultan Ibrahim dibenarkan untuk mengibarkan bendera Turki, yang mana bendera Turki ni dia ada bulan bintang dan warna merah putih. Konsep bulan bintang ni dalam Islam tak pernah dikaitkan dengan simbol, tetapi bulan bintang ini gambaran kerajaan Turki Osmaniyah. Sampai ke hari ini pun pengaruh itu ada dalam banyak bendera-bendera negara Islam lah. Negeri-negeri yang ada di Malaysia hampir semua ada kan. Hampir semua majoriti Melayu Islam tu ada elemen bulan bintang. Baik, ini suratnya. Dan tahun 1855 juga telah berlaku Sultan Jambi. Sultan Jambi, Sultan Taha Saifuddin enggan mengiktiraf kuasa kerajaan Belanda. Jadi Tuan Sultan Taha yang baru dilantik tadi telah memohon dokumen daripada Kerajaan Osmaniyah yang mengisytiharkan Jambi sebagai wilayah Turki Osmaniyah. Kan? Tetapi masa tu Grand Vizier dapat surat daripada Sultan Taha ni, dia mengatakan adakah dia bertanya kepada kerajaan Belanda, adakah Jambi ni sebuah wilayah yang merdeka? Jadi Duta Belanda mengatakan Jambi ni sebahagian daripada Belanda, wilayah Belanda, dan Grand Vizier masa tu enggan memberikan pengesahan terhadap tuntutan tadi sebab kita kena faham dalam konteks ketika itu Kerajaan Osmaniyah juga sedang berada pada zaman kelemahan. Dia tak mampu nak wujudkan konflik baru dengan pihak lain kan. Dan pada masa sama Grand Vizier juga tidak bersetujulah. Akhirnya 1858 Belanda menyingkirkan Sultan Taha dan melantik Sultan baru, dan ini menunjukkan bagaimana proses itu berlaku lah. Dan tahun 1864 Syed Abdullah Al-Junid telah dilantik sebagai konsul Turki. Konsul Turki ni maksudnya macam duta Turki di mana? Di Singapura. Dia macam wakil dia lah. Dan pada tahun 1865 Syed Sharif Asafi bin Ali bin Muhammad juga dilantik sebagai konsul Osmaniyah di Singapura. Kan? Ini surat pelantikan, surat daripada Sultan Taha Saifuddin Jambi kepada Sultan Abdul Majid. Ada tersimpan di Arkib Istanbul dan ada cok mohor dia. Jadi ini tradisi kerajaan-kerajaan Melayu di Asia Tenggara, mana surat-surat raja semua ada cok mohor yang unik. Ada tokoh yang mengkaji tentang cok mohor je. Macam Anabil Galop, Dr. Anabil. Dia kaji tentang cok mohor ni menarik sebab setiap cok mohor dia ada identiti dia, ada sebab dia. Kenapa bentuk bulat, kenapa tulisannya begini-begini, semua ada sebab. Dalam 1866, Turki mahu melantik adik Syed Abdullah meninggal. Dan Turki nak lantik adiknya Syed Junid Al-Junid sebagai konsul Osmaniyah di Turki. Tetapi Belanda meminta supaya British menangguhkan dulu pelantikan sebab Belanda menganggap Syed Junid Al-Junid ni sebagai konsul Turki yang bahaya. Kan? Dan lanjutan daripada hubungan rapat Turki dengan Aceh, 1868, Sultan Aceh, Sultan Mansur Shah sekali lagi minta bantuan daripada Sultan Turki untuk membalas ancaman Belanda. Tapi tidak dilayanlah sebab Turki sendiri pun dah lemah masa ni. Dan pada tahun 1873 apabila berlaku perang antara Aceh dengan Belanda, maka Aceh telah menghantar Perdana Menterinya iaitu Habib Abdul Rahman Az-Zahir pergi ke Istanbul untuk memohon bantuan daripada Sultan Abdul Majid. Tetapi Sultan Abdul Aziz. Tapi Sultan Abdul Aziz tak berminat ketika itu. Sebab Sultan Abdul Aziz ni lebih fokus kepada wilayah di Eropah. Dia tak berminat nak berkonflik dengan kuasa barat yang lebih lama bertapak seperti British dan sebagainya. Dia mengambil pendekatan tak nak timbul konflik baru. Kan? Jadi itu yang Sultan Abdul Aziz pun tak layan lah. Kan? Dan dia mengarahkan Grand Vizier masa tu, Perdana Menteri hantar surat kepada Aceh bahawa Kerajaan Osmaniyah tak berminat nak bantu. Ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana apabila Aceh dikuasai oleh Belanda, maka Belanda banyak bawa balik hasil-hasil bumi, hasil-hasil artifak yang ada di Aceh lah. Terutamanya meriam-meriam ni. Meriam yang besar ni dibawa balik. Kan, jahatnya kuasa barat ni. Dan 1899, lanjut sikit lagi. 1899 Sultan
Sultan Tembusai, iaitu Riau, Sultan Muhammad Zainal Abidin juga pernah berjumpa. Masa tu kapal Ettore ni kapal Turki yang dalam perjalanan nak pergi ke Jepun. Jadi disinggah di Singapura buat seketika. Kenapa pergi Jepun? Untuk menjalinkan hubungan dengan Maharaja Meiji masa tu. Sebab tu Jepun dengan Turki tu rapat sejak akhir abad 19 sampai hari ni pun ada hubungan. Bila kapal Turki tu karam di Selat Jepun, sampai ke hari ni ada sambutan memperingati kru kapal yang meninggal. Kan? Dan 1893, Sultan Aceh Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah telah meminta bantuan konsul Turki di Betawi. Ini pun ada rekod. Dan sekali lagi 1898, Sultan Aceh menghantar surat rahsia kepada Sultan Turki sekali lagi. Maksudnya Sultan Aceh tak berputus asa. Turki dapat surat tu tapi dia tak balas sebab dia tahu dia pun lemah, dia pun tak nak wujudkan konflik baru kan. Dia tak layan. Jadi Sultan Aceh sekali lagi hantar. Dalam 1898, Sultan Pontianak juga pernah berjumpa dengan konsul Turki secara rahsia di Betawi untuk mohon mohon bantuan dan juga memohon suaka ataupun kita panggil bantuan lah. Dan 1898 juga Sultan Patani iaitu Sultan Sulaiman Syarif Alauddin dilaporkan juga pernah meminta bantuan daripada Sultan Turki supaya bantu dia untuk melawan pengaruh Siam. Jadi kita nampak di sini mudahnya mana-mana pemerintah di Asia Tenggara pun, sama ada daripada Aceh ke Tanah Melayu seperti Kedah, Pontianak, Sultan Patani misalnya, dilaporkan Sulu pernah memohon bantuan daripada kerajaan Turki Osmania atas dasar untuk bantuan ketenteraan. Itu umumnya lah kan. Abad ke-10, abad ke-20, Sultan Aceh sekali lagi buat kali terakhir mohon bantuan daripada daripada khilafah Osmania, Sultan Abdul Hamid yang kedua lah. Tapi sekali lagi Sultan Abdul Hamid pun tak layan kerana agenda sendiri berdepan masalah besar. Sultan Jambi 1902 pernah mohon bantuan daripada Sultan Turki. Sultan Aceh sekali lagi 1903, ini yang paling terakhir. Lepas 1903 dah tak ada rekod Sultan Aceh mohon bantuan daripada daripada pemerintah Turki Osmania lah. Dan tahun 1903 juga adalah bukti bagaimana Sultan Brunei, Sultan Hashim Jalilul Alam juga pernah meminta bantuan daripada Sultan Abdul Hamid yang kedua berdasarkan surat yang bertarikh 5 Mei 1903. Dan masa tu baginda Sultan meminta bantuan Turki untuk mendapatkan semula daerah Limbang yang telah jatuh ke tangan Barat, ke tangan British. Dan pada masa sama juga walaupun surat itu tak sampai ke Istanbul, tetapi saya simpulkan bahawa inilah antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa pernah ada permohonan daripada pemerintah Turki, pemerintah kerajaan tempatan di Asia Tenggara daripada Aceh, Jambi, Riau, Kedah, yang lain seperti Brunei, Sulu, Patani, semua ni antara kerajaan yang pernah memohon bantuan ketenteraan daripada Turki. Dalam minda mereka ada maklumat bahawa mungkin kerajaan Turki dah lemah dan tak mampu bantu mereka. Tetapi mereka tak putus asa. Itu yang penting yang kita kena faham. Mereka tak putus asa, mereka beranggapan kena minta bantuan juga. Dapat tak dapat nombor dua, tapi mereka telah berusaha sedaya mungkin. Itu yang penting yang kita kena faham dalam konteks topik pembelajaran kita pada hari ini. Bahawa dalam pemikiran pemerintah Melayu, pemerintah Asia Tenggara, walaupun mereka tahu, mereka dapat berita Osmaniah dah lemah, kerajaan dah lemah, Sultan dah lemah, tetapi dalam pemikiran mereka zaman berzaman Turki ni kuat. Jadi mereka dah lemah, mereka diancam oleh kuasa barat. Kan? Jadi mereka tak ada pilihan selain daripada minta bantuan daripada kerajaan Turki Osmania. Okey. Jadi saya berhenti dulu setakat ni